Saya tak boleh lemah. Saya tak boleh kalah. Saya tak boleh putus asa. Saya kena kuat selama mana saya hidup. Kena sebatkan madu sauda ni. Pasal apa? Ikut adat, adat kata mati di kenciman ni tak ada ubat. Saya mati pucuk dulu kenciman ni. Kan? Bila saya amai madu ni, amai madu sauda, Allah Ta'ala bagi sihat balik. Bila sihat balik, anak pun dah 9 dah. Jadi saya tak boleh lemah. Saya kena sebat juga madu sauda ni. Sebab ramai lagi orang kecil manis. No. Jadi kalau saya buat letih, saya pun buat malai, sekejap kiok balik macam mana? Oi, Nayo. No. Sebab kecil manis tak ada ubat kan? Jadi tahan juga. Gelong kata tu. Letih lah. Ya Allah, ya Rabbi. Okay. Sabar. Cuma hari ni ada jin, tapi jin tak mengamuk. Jin muntah-muntah gitu ya. Tak ada menjerit, tak ada lompat di meja. Oh lagi letih. Kalau jenis menjerit, jenis berguling. Oh letih. Harap-harap tak ada no? Sebab saya letih.